Percayalah cakap aku, satu hari nanti RUN 95 subsidi ni takkan kekal. Walaupun ada kenyataan-kenyataan daripada menteri sendiri mengatakan kita akan kekalkan benda ni. Kita akan bertahan. Kerajaan takkan biarkan rakyat menanggung disebabkan krisis di Asia Barat. So guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan semua yang sudi menonton Saja Simak. Berita hari ini yang mana aku yakin perkara ini takkan kekal. Memang statement daripada ahli ekonomi sebelum ni dah keluarkan kenyataan menjerumus kepada orang kata beban kerajaan itu sendiri untuk menanggung subsidi ini sepatutnya tak boleh lagi dah. Kesian kerajaan kena tanggung. Pakar ekonomi tu, ahli ekonomi ni, pakar educated tu, pakar doktor sana. Dan berita hari ini melalui Sinar Harian, Esrawani, Sinar Harian pula. Jom kita baca paparan ini. Subsidi bahan api cecah 200 juta sehari, beban negara semakin berat. Okey, yang mana kerajaan kini menanggung beban fiskal yang amat besar apabila subsidi bahan api mencecah kira-kira 200 juta sehari bersamaan 2,300 setiap saat. Perkara itu dinyatakan oleh penasihat ekonomi pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein ketika temu bual khas di rancangan agenda Awani. Menurut beliau, angka tersebut menggambarkan skala sebenar tekanan kewangan yang sedang ditanggung negara dalam usaha mengekang kenaikan kos hidup dan inflasi susulan ketidaktentuan bekalan serta harga minyak global. Setiap saat kita bakar 2,300 untuk subsidi bahan api. Itu bersamaan kira-kira 200 juta sehari, bebannya amat berat. Dari segi harga dan inflasi, kita banyak dilindungi dengan subsidi minyak, khususnya diesel, tetapi ia bukan sesuatu yang mampan untuk jangka masa lama, katanya. Nur Hisham menjelaskan kerajaan sedang meneliti langkah penjimatan perbelanjaan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu akan datang, selain menyeru rakyat serta sektor perniagaan supaya bersama-sama mengamalkan penggunaan tenaga secara lebih berhemah. Cop. Kerajaan yang sepatutnya orang yang ke depan lakukan penjimatan barulah menyuruh rakyat. Rakyat ni dah memang menggunakan daripada hasil gaji mereka. Dengan inilah mereka cuba berjimat. Kalau kerajaan dia tak terbatas, maksudnya dia unlimited, dia boleh gunakan. Janji declare disebabkan hal-hal kerajaan, hal-hal dalam pejabat, boleh declare. Rakyat nak guna dengan gaji 2,300, 3,000 the limit, dan ada kuota pula 200 liter the limit. Tapi kerajaan yang sepatutnya lakukan tindakan dahulu penjimatan. Itulah yang utama, bukan rakyat. Okey? Jom kita continue. Katanya amalan penjimatan bahan api di peringkat individu dan industri mampu membantu mengurangkan tekanan keseluruhan terhadap kewangan negara. Malah beliau turut mengakui bahawa Malaysia masih belum bersedia sepenuhnya untuk menghadapi sebarang krisis bekalan atau geopolitik yang berpanjangan. Walaupun negara banyak belajar daripada pengalaman lalu termasuk pandemik COVID-19 serta konflik Rusia-Ukraine. Kalau saya nak katakan kita bersedia sepenuhnya, saya kata tidak. Ada beberapa sektor dan industri yang memang tidak dapat kita lindungi sepenuhnya, katanya lagi. So sebab itulah bila berlakunya krisis begini, macam contohnya waktu COVID, dan sekarang anda tak COVID, tak ada kaitan. Betul? So sebab itulah kerajaan bila ambil alih, jangan bila dah rasa macam dah ambil alih, rasa diri tu boleh dibawa untuk menghandle kerajaan ataupun negara. Sedangkan kita tidak pasti apa yang akan berlaku. Sebab itulah every statement jangan comparekan dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Sebab apa? Mereka ini dalam situasi yang berbeza. Memang waktu dia di pembangkang dulu, of course dia akan keluarkan statement-statement. Apa yang aku cakap ini
sebenarnya bukannya sebagai orang politik, set pembangkang. Bukan. Sebagai rakyat, kita melihat statement yang dikeluarkan asyik tak move on. Asyik nak compare saja kerajaan-kerajaan terdahulu. Sekarang ni Allah letakkan diri kamu ini dalam situasi yang sama. Okey, situasi yang krisis. Apa yang hang pernah cakap dulu, pompang-pompang, so inilah Allah letakkan supaya cuba handle. Cuba apa langkah yang boleh tunjukkan pompang-pompang dulu. Okay? So inilah dia, keadaan dia. So sebab itu statement, please statement yang move on. Jangan statement yang asyik nak compare je, menyalahkan je. Sudah. Okay? So kita continue balik. Keutamaan kerajaan kini tertumpu kepada 3 aspek utama, iaitu mengawal kenaikan kos, menjamin bekalan asas serta melindungi industri tempatan termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Okay, so di sinilah aku boleh komen dari segi pencerahan tadi, dari segi langkah penjimatan apa yang harus kerajaan lakukan. Okay, kenalah start daripada pihak kerajaan sendiri. Okay, maksudnya di jabatan sendiri. Kerajaan ini patutnya kalau kita lihat penggunaan minyak, diorang lebih ketara daripada kita. Okay, dengan alasan declare resit, okay tak apa. Perdana Menteri, okay, kerajaan, kerja. Kita ni dah ambil betul-betul langkah serius untuk penjimatan. Dengan kota yang diberi, dengan kehidupan kos sehari hidup, dengan gaji sekadar itu, berbanding dengan pihak-pihak kerajaan ataupun pihak atasan. Okay, so apa kata korang dalam hal ni? Komen saja. Jangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.